Bella, kalau orang tanya pasal persediaan, Bella masih belum boleh kongsikan sangat. Sebab I tak tahu lah kalau korang tahu ke tak, aware ke tak. Sebenarnya sekarang kita more tu, kita fokus kepada preparation untuk YB Syed Saddiq untuk 30 hari bulan ni. Itulah respon Bella Astila bila ditanya mengenai persiapan akhir perkahwinannya bersama Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq. Kata Bella bahawa masa ini dia tidak boleh kongsikan sebarang maklumat dan perkembangan mengenai perkahwinannya terlebih dahulu. Ini kerana fokusnya kini lebih tertumpu kepada perbicaraan kes mahkamah membabitkan tunangnya itu pada 30 Jun depan. Sebelum Bella jawab mengenai isu tu, apa kata Bella jawab sikit mengenai video prank dan teguran mengenai pemakaian Bella yang jadi bualan di media sosial. Yeah, actually I saw the video thanks to Abang Haris Iskandar. I tidak kenal dia secara personal, tapi benda ni dah lepas, jadi Bella nak ungkapkan semula pun rasa macam kita mengorek balik cerita tu. InsyaAllah Bella akan perbaiki apa yang patut lepas ni. Prank tu janganlah interview saya tu, interview kat belakang tu. tak, saya kacau tak, itu videographer saya kacau dia je. I think things happen, apa-apa saja yang terjadi dah pun terjadi. Jadi kita move on and buat yang lebih baik di masa akan datang. Thank you semua sebab mi berat. Terima kasih. Sorry. Thank you. Ya Allah, thank you. I'll take that as a compliment. Sebenarnya Bella, kalau orang tanya pasal persediaan, Bella masih belum boleh kongsikan sangat. Sebab I tak tahu lah kalau korang tahu ke tak, aware ke tak. Sebenarnya sekarang kita more tu, kita fokus kepada preparation untuk YB Syed Saddiq untuk 30 hari bulan ni. Jadi sama-sama doakan. Selepas itu barulah kita kongsikan. Okay, kita fokus mana yang penting terlebih dahulu lah. Macam I cakap lah, I nak fikir date pun, I nak pergi tempat, nak pergi baju pun, I tak ada. Sebab tu keluar bahir dulu, baru kita fikir. Tapi bila percaya, insyaAllah kita semua dekat sini, masuk ramai saat dekat luar sana yang banyak mendoakan. Doa tu jauh lebih penting. Dan selepas tu kita tengoklah, we go with the flow lah, insyaAllah. Wah, tari tu cantik ya. Sebenarnya tak bergantung pada tari lah. I think it's better macam Bella cakap tadi lah. Bella sebenarnya fokus pada court case YB Syed Saddiq lah. Kita doakan semoga jadi permudahkan, dilancarkan. Lepas tu barulah mungkin kita semua sama-sama boleh pergi tengok tempat kan. Kemain awak Debaran tu lebih pada pegang mic M-Star ni. Taklah. Debaran tu lebih kepada 30 bulan 6 lah. Jadi selepas tu insyaAllah kita berjumpa lagi. Saya akan share lebih banyak lagi. Sekarang ni kita fokus mana yang patut lah. Terima kasih semua atas sokongan, atas yang ambil berat. Ya, fans, terima kasih. Bella sangat-sangat hargai. Happy bila tu orang edit video apa semua, Bella hargai. Doa yang baik-baik lah insyaAllah. Thank you.